di dalam waktu yang tertinggal, seperti angin yang tak pernah diam, menebarkan fikiran mencari motif dan objektif, merentasi masa silam kegemilangan tamadun Islam. Assalamualaikum, kita bersama lagi saudara dalam Tamadun Islam, siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur bersama tetamu undangan Dr. Marofah Ismail dari UPM Serdang, Selangor. Dan minggu ini kita akan membicarakan tentang ilmu perubatan dalam tamadun Islam, Dr. ya? Ya, insyaAllah. Ini doktor ya, sebelum Islam adakah ilmu perubatan menjadi ilmu yang diamalkan oleh umat terdahulu? Iya, kita lihat perubatan ini sejak manusia yang pertama, Nabi Adam AS lagi. Tentulah apabila Allah mengajar dia semua nama benda-benda, fungsi benda-benda semuanya, tentulah termasuklah pohon-pohon yang ada nilai perubatan. Dan dikatakan secara khusus anandanya bernama Syith, Nabi Syith. Dia adalah dikurniakan oleh Allah dengan suhuf-suhuf yang di dalamnya ada terkandung nilai perubatan. Dan Nabi Syith ini katanya dia menceritakan ilmu perubatan ini kepada anak zuriatnya, sehingga akhirnya dikumpul oleh seorang ahli perubatan Yunani yang bernama Galen dan Hippocrates. Rupa-rupanya Hippocrates dan Galen ini menyalin ilmu daripada Nabi Syith alaihissalam. Nabi Syith pula mendapat daripada wahyu yang diberi pada Allah tentang bagaimanakah kaedah menjaga kesihatan, dan inilah yang disalin daripada turun ke temurun sampai kita warisi sebahagiannya. Tetapi kita lihat bahawa Nabi Syith ini tidak dikenali dengan Syith dalam sejarah orang Eropah. Mereka kenali Syith ini sebagai Aghadathimun. Nama boleh berubah-ubah sebab kadang-kadang digelar, kadang-kadang nama asalnya, kadang-kadang kita panggil Tan Sri, kadang-kadang nama dia lain. Itu gelaran, maknanya sama seperti Nabi Syith. Nabi Syith itu nama asalnya, tetapi dipanggil oleh orang Yunani sebagai Aghadathimun. Itu satu pandangan. Yang kita lihat dalam sejarah Yunani, yang memulakan ilmu perubatan ialah Aghadathimun. Dan kita, orang Islam mengatakan Aghadathimun itulah Nabi Syith. Dan etika dalam perubatan, umpamanya perubatan tentang herba dan sebagainya, telah disusun dengan begitu banyak sebelum Islam lagi. Apabila Islam zahir, maka perubatan Nabawi tadi dicantum dengan perubatan lama tadi, dimasukkan dalam kurikulum di Universiti Islam, maka berkembanglah ilmunya di tangan Al-Zahrawi umpamanya, Ibn Sina dan lain-lain. Yang ini merupakan gabungan di antara perubatan Nabawi dengan perubatan Silam. Dan kita lihat bahawa Rom dan Parsi ketika itu dua tamadun yang besar ketika kelahiran Islam. Dan di Parsi, satu bandar bernama Jodisapur ialah pusat pengembangan ilmu perubatan yang silam. Dan Parsi mewarisi daripada Yunani, mewarisi daripada Rom. Rom juga mempunyai perubatannya sendiri. Lalu dalam tamadun Islam, ketiga-tiga perubatan tadi bercantum, dikembangkan lagi sehingga kita dapat warisi sampai hari ini selepas dibawa ke Eropah dan berkembang dalam perubatan moden. Itu adalah di antara sejarah perubatan. Manusia moden hari ini ramai yang menderita jiwanya kerana jauh daripada hidayah dan iman, doktor ya? Ya. Bagaimanakah aspek ini ditangani dalam perbuatan Islam, perubatan Islam? Ya, sebab kesihatan kita ada dua bersepadu. Kita ada roh, ada jasad. Kadang-kadang kita hanya mementingkan jasad. Kita pergi berubat jasad, yang sakit adalah roh, tak akan sihat. Kadang-kadang yang sakit jasad ini sebenarnya simptom, bukan penyakit. Jiwa tak tenteram, depres, gundah dan sebagainya, lahir sakit kepala, headache ini dia adalah simptom, bukan penyakit. Jadi penyakitnya kadang-kadang berada dalam dimensi lain. Banyak utang pun sakit kepala juga, tak siap kerja pun sakit kepala juga. Itulah simptom. Dalam Islam dia mengubat dalam dua-dua dimensi sekaligus. Itu sebab dalam Al-Quran ada banyak. Kalau kita lihat Al-Quran pun satu jenis pengubatan. Madu pun pengobatan juga.
Dua-duanya digabungkan, fizikal dan spiritual ni digabungkan dalam perubatan Islam. Selain pada itu, jiwa ni harus diubat lebih awal daripada fizikal sendiri ataupun dalam bentuk kesepaduan. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebab yang satu mempengaruhi yang lain. Jadi dalam Islam, perubatan nabawi ini dia dah package dah. Memang untuk dua-dua. Bahkan dalam Al-Quran pun kalau kita banyak kita tengok, kalau susah hati, depres sebagainya, umpamanya ayat walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadrak bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Dan kami tahu bahawa Rasulullah itu sempit dadanya perbuatan daripada orang-orang Quraisy yang memusuhinya. Allah kata apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah, tahmidlah dan bersujudlah. Itu ubatnya. Kadang-kadang kita kecewa dalam masyarakat, kita lakukan perkara ini, jiwa kita tentera. Baca Al-Quran, dia memberi satu pengobatan yang sangat-sangat segera. Kalau kita baca setiap Al-Quran setiap pagi, dia merupakan pengobatan jiwa yang sangat kuat. Orang yang mula dengan Al-Quran, dengan kita sendirilah. Kalau pagi itu kita mula dengan Al-Quran, kita jadi ceria. Tapi kalau kita tak bangun lewat, tak sempat Al-Quran, kita rasa satu benda yang tak selesai kita. Jadikan Al-Quran. Al-Quran adalah syifa. Sebab Al-Quran dan madu ni kombinasi spiritual dan fizikal. Kadang-kadang kita lupa, kita hanya mengobat fizikal semata-mata, kita lupa spiritual kita. Yang dua-duanya kena masuk hospital, dua-duanya kena ada masuk bengkel kesihatan, yang dua-duanya perlu kita obati bersama. Dan Islam memberi package yang tersebut. Dan oleh sebab itu kita lihati bahawa kadang-kadang nikmat bala itu juga merupakan cubaan. Dalam Rasulullah kata, dalam hadisnya kata, ajaban li amril mu'min. Kemudian sekiranya dia dapat kebaikan, dia bersyukur, itu baik. Dia dapat bala, dapat sakit, dia bersabar, pun baik bagi dia. Either way, semuanya baik. Alangkah apakah ada lagi satu umat yang melihat kedua-duanya sebagai baik kecuali umat Islam? Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat sakit pun bersabar, dua-duanya mendapat pahala kepadanya. Dan inilah bagaimana kita mengasih pengobatan. Kalau kita hanya menekankan aspek pembangunan fizikal semata-mata, kita pincang. Kita kena tidak boleh tumpukan pada pembangunan fizikal semata-mata, tetapi kita kena sepadukan dengan pembangunan spiritual. Sama ada dalam ekonomi, dalam masyarakat, dalam pendidikan, kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. So kita didik pelajar kita, ummah kita, supaya kita dapat membentuk kesepaduan di antara fizikal dan spiritual, supaya kita bangun dua-dua. Kedua-dua ini perlu dijaga dalam kesihatan yang bersama. Itu adalah falsafah perubatan Islam yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah. Maka itu, doktor, ya, kalau kita dah beri cukup makan kepada makanan roh kita, kita kurang makan, doktor? Betul. Kalau kita dah cukup makanan, cuba lihatlah bagaimanakah orang yang rapat, amalan yang baik. So makanan itulah secondary. Yang bagaimanakah hubungan dia dengan Allah itu dapat mengatasi segala-gala, dan dia sentiasa tenang. Tidak ada masalah. Kita sekarang ni adalah masalah ekonomi, ialah masalah jiwa sebenarnya, masalah ketamakan manusia. Kalau kita dapat obati penyakit ini, kita banyak selesai masalah. Maka itu kena baca Al-Quran tiap-tiap hari. Al-Quran, saya menyeru diri saya sendirilah, kepada pendengar juga, dekatlah kita dengan Al-Quran. Sebab kita baca Al-Quran seperti kita baca surat cinta daripada Allah. Sebab kita baca, dia berkomunikasi dengan kita. Dan kita, kalau kita memahami lagi, cuba memahami. Kalau tak faham, dengan terjemahan. Kalau dengan bahasa Arab, kita memahami dalam bahasa Arab, dalam bahasanya yang asal. Alangkah indahnya, indah dalam keindahan, yang mengobat jiwa dan menyelamat kita di dunia akhirat. Itulah yang kita menjadi pengobat yang paling besar dalam kemelut masyarakat moden hari ini. Kita sekarang konflik jiwa. Kalau jiwa kita selesai, maka keluar teknologi daripada orang yang jiwa bersih akan bersih juga. Dan teknologi ini yang banyak digunakan untuk kemusnahan hari ini, sebab jiwa yang mencipta teknologi itu tak bersih. Dan kalau banyak baca Quran ini menjadi pelindung masa kita mati, doktor? Tentu sekali. Sebab itulah yang akan membawa kita sampai keselamatan ke destinasi akhir kita. Dan Al-Quran akan mengambil, memberikan syafaat, mudah-mudahan. Bacalah sentiasa. Yang dapat mampu sebulan satu khatam, sebulan sekali, alhamdulillah. Cuba tingkatkan 2, boleh 3, boleh 4 pun.
Setahun dapat 4 kali pun jadi. Jadi alhamdulillah. Sekurang-kurangnya bulan puasa tu tamatkanlah. Khatam Al-Quran. Tanamkan cita-cita bulan tahun ni, bulan Ramadan ni tamat satu. Khatam sekali Al-Quran dan tanamkan. Dia 604 muka. Jadi satu hari 2 muka. 2 muka per dapat setahun 2 kali. Ya. Kalau elok-eloknya 3 muka, 4 muka Datuk tambah, sentiasa tambahkan dan kita berkat jadi, itu. Itulah makanan roh sebenarnya Datuk. Ya. Saudara, sekian yang sempat kita bersama menerusi Tamanul Islam, siaran dari Suara Islam 91.1.FM. Terima kasih kepada Dr. Marofah Ismail dari UPM Sedang Selangor. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.